Tong. Bentuk mencabar. Jarak boleh dikaitkan dengan tajuk locus. Contoh soalan yang mudah. Diberi titik H, tak ada koordinat, maka dia adalah XY. Bergerak dengan keadaan jaraknya. Perkataannya merujuk kepada H. Cikgu tulis kat bawah. H sentiasa 4 unit dari asalan. Dari merujuk kepada hubungan antara H dengan asalan. Asalan ditulis sebagai kosong. Koordinat H cikgu tulis XY dan kosong ialah kosong kosong. Sama dengan 4 unit. Nak pakai formula apa cikgu? Dia kata jarak. Jadi kita pakai formula jarak sebelah kiri. Punca kuasa mata sepet tambah mata sepet kuasa 2 sama dengan 4. X tolak X, Y tolak Y. So kita kira X tolak X. Oh, X tolak kosong. X tolak kosong kuasa 2 campur Y tolak kosong. Y tolak kosong kuasa 2 sama dengan 4. Punca kuasa pindah sebelah sana. Pecung. Jadi kuasa 2 16. Tolak kosong tak payah tulis. Tak payah tulis. Jadi tinggal X kuasa 2 saja. Campur Y kuasa 2 saja. Maka X kuasa 2 campur Y kuasa 2 tolak 16. Inilah persamaan locus kita. Mudah. Tak percaya? Kita boleh suruh komputer lukiskan persamaan ini. Desmos. X kuasa 2 campur Y kuasa 2 tolak 16. Sama dengan kosong. Keluar gambar raja. Bulatan. Nampak tak? Ada nombor 4 dekat situ. 4. Maksudnya titik paling kanan 4, titik paling atas pun 4, titik paling bawah negatif 4, sebelah kiri pun negatif 4. Titik H duduk dekat garisan merah. Dia bergerak dengan keadaan jaraknya iaitu semua ni sentiasa 4 unit dari asalan. Mana-mana ia berada dekat atas ni, jarak dia 4. Duduk dekat sini, jarak dia 4. Duduk dekat sini, jarak dia 4. Ini jarak dia 4. Jadi jarak dia 4. Sudah anda faham? Sila komen. Jangan lupa share dan subscribe.